kita ada Destined Rivals ataupun set Team Rocket. Dia mengembalikan zaman kegemilangan Team Rocket dulu-dulu. Tapi kalau zaman dulu dia keluarkan Dark Pokemon kan, yang ni dia tak. Dia keluarkan Rocket sebenarnya Pokemon. Aku rasa sangat cool sebab ada beberapa Pokemon yang aku perlukan untuk collection aku. So hopefully kau enjoy. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Edi dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fazli. So, selamat hari Ahad, selamat berhujung minggu. Thank you sebab singgah ke channel aku. Di mana video semalam, bukan video semalam, aku, waktu rekod ni adalah waktu aku tengah render video semalam, video hari Sabtu, iaitu vlog kat Mania. Video tu edit renyah gila, beberapa jam aku edit. Aku rasa lama tak edit, 6-8 jam. Memang stres juga lah edit sebab dia vlog ni leceh ni bila kau rekod cantik, bila kau rekod sepanjang-panjang perjalanan kau dalam event, suatu event, kau nak ngetapis, kau tahu macam benda tak penting kau boleh buang, tak penting boleh buang. So kau nak kena go through the whole video dan letak lagi edit, letak macam meme ke, nak letak perkataan ke, benda tu semua makan masa. So aku harap sangat kau appreciate video vlog semalam. Kalau belum tengok, boleh tengok video semalam. Kalau dah tengok pun boleh tengok lagi sekali. Dan juga terus support channel aku lah. Dan hari ini dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buka set terbaru SV10 Scarlet and Violet ke-10. Lawa kan ETB dia kan, ke Destined Rival. So aku beli ETB satu sebab aku memang collect ETB. Seperti kotak kat belakang ni, kotak-kotak yang dah buka, aku tak collect seal sebab aku suka buka. Aku suka dia punya artwork lah, tengok sleeve dia semua dan sebagainya. Kita akan buka dan tengok adakah ATB kita ada hit yang menarik. Tapi generally aku beli Destined Rival ni, aku berusaha nak hunt something, tapi end up aku dah beli dah semua card dia sebenarnya. Ada beberapa Pokemon yang aku perlukan dalam ni. Ada Gyarados dan juga Nidoking, dua Pokemon kegemaran aku. Nidoking lah aku suka sebab dah lama tak dapat card dia yang best-best. Dan dalam ni dia dapat SIR, Special Illustration dia yang sangat cantik. Tu dia ada full art dia, dia ada NA dia, dan juga ada Gyarados. Gyarados pula dia ada pre-release dia dan normal art dia. So agak excited lah, aku agak teruja lah. Dan kita akan go through dan akan tengok macam mana full rate untuk ETB kali ni lah. Dan kalau korang tanya aku harga dia berapa, sekarang Pokemon agak teruk lah dia punya market. Aku tak nafikan as a content creator yang cuba promote hobi collecting kat Pokemon, trading kat games ni, aku agak terkilan lah bila tengok macam kedai pun jual mahal, nak dapatkan susah. Kau pergi Toys R Us pun ramai yang beli dan untuk jual balik, ramai yang beli kat kedai pun untuk jual balik, dapat harga retail sikit murah pun nak jual balik. Semua nak kejar keuntungan lah. Tapi aku rasa mungkin kedai-kedai kena start apply, kalau kau nak beli, plastik kena buka. Kena kau beli untuk buka, kau bukan beli untuk resell. So bila dah unpack seal dia, kau dah tak boleh buat apa dah, kau kena buka benda tu kan. So aku rasa benda tu mungkin patut di-implement di Malaysia jugalah. Sebab nak avoid scalping issue ni lah. Aku rasa benda tu boleh membantu. Apapun kalau kau tak mampu nak beli, tak perlu beli single card. So tak payah nak beli TV. Mungkin ada orang jual yang box-box dia sahaja, tapi tak perlu nak beli semahal-mahal harga box dia lah. Which aku rasa agak tak berbaloi lah. Sebab kau tahu harga original dia, so bila kau tahu harga reseller tu, dia macam sangat tak bagus dan sangat tak best lah. Okay, so tak nak buang masa lagi, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan korang, dan doakan aku Selasa depan dah start kerja baru dah. Dan by the way, video semalam video pakai Osmo Pocket 3, fully pakai Osmo Pocket 3. Hopefully kau enjoy lah video semalam. So jom kita buka Destined Rival SV10. Let's go. Okay, so itu dia, kita ada Destined Rivals which aku dapatkan dari Toys Bar. So tapi dia sangat limited lah stok ni, jadi most likely kau takkan dapat jumpa dengan harga retail. Sekarang banyak reseller jual pada harga yang mahal, sangat mahal. Masa kat Mania semalam aku tengok paling murah orang jual 500. Kau boleh dapat murah lagi dekat Toys R Us dengan harga 300, tapi itu pun ramai gila orang scalp. Ramai yang membeli untuk jual balik. Aku tak sure apa yang berlaku dengan Pokemon sekarang, tapi ramai nampak peluang untuk membuat keuntungan cepat lah dengan trading card game Pokemon sekarang ni lah. Bukan dengan jual single, tapi dengan jual seal product lah, which is sangat tak best. Dia punya material sangat cool sebab dia macam matte sikit. So ini dia, kita ada ETB, gambar Giovanni dan juga Mewtwo, which is sangat cool. Dia punya SRL sangat cantik. Dan kau dapat promo The Rockets War Buffet. So sangat cool sebab dia banyak card yang The Rockets punya watak tau. Kau dapat 9 pack promo card dan sleeve sangat nice. Sleeve dia bercolour ke? Ni partition sleeve, sangat nice. Kita akan buka. Dan kalau korang tak tahu kebiasaannya,
belakang ATB sleeve ni akan ada artwork booster pack. Benda ni memang aku biasa buat. So aku akan buka tunjuk korang. Dia akan ada artwork gambar booster pack. So kita ada Mewtwo dan juga Giovanni, kita Cynthia juga Garchomp, kita Team Rocket punya full team, dan juga Ethan dan juga Ho-Oh dia lah. Which is sangat cool, sangat nice. Benda ni sangat cool lah bagi aku. Dia akan buat untuk main set sahaja. Holiday set takkan tak ada apa-apa. Selalunya pattern dia belakang ni kalau holiday set. Kau akan dapat dia punya players guide untuk wujukan kau, tengok apa-apa card yang penting ataupun wujud dalam set ni. Rocket Mewtwo sangat nice. Kita ada Hitton. Oh, ni semua SRR guys. Aku rasa yang sangat cantik Mewtwo lah. Mewtwo dan Nidoking, SRR dia sangat cantik lah. Skip terus pergi ke belakang. Kita tengok SRR. Ni illustration rare. Aku agak geram sebab Gyarados, mesti Gyarados tak dapat artwork SRR ataupun IR, which is sangat tak adil. So ini dia Mewtwo dan Nidoking, sangat nice, sangat nice. Hopefully dapat pull SRR lah untuk video kita hari ni. Dia punya colour sangat cantik, hitam dan juga merah, ada R kat tepi. Rocket artwork yang sama depan dan belakang. Tu je set tempat dia punya cardboard. Biasanya benda ni aku memang tak pakai. Check selalu kadang-kadang ada booster pack melekat kat sini guys. Pastikan kau punya booster pack tak melekat, takut kau terbuang sekali. Ok, kau akan dapat 9 booster pack. Dapat artwork tertentu. Segutu kita ada Cynthia Garchomp, kita sang Ho-Oh, Mewtwo Giovanni. Artwork sangat nice. Rasa Cynthia ada 3. Tengok Rocket cover first lah. Okay, cukup tak pack dia? Adakah Cynthia dapat extra pack? Giovanni 1 pack sahaja. Tak balance dia punya bilangan pack dia. Kau juga akan dapat promo ni kau akan jual dekat, selalunya yang beli Farid selalu beli dengan aku. Buka buah plastik dia, dan ni partition dia. Partition tak matte, so kat kelakar tengok Rocket belakang, which is sangat cool tu aku rasa. Aku sangat cool tengok kokat dalam tunjuk. Kokat ni aku nak belanja tapi aku tak nak tunjuk semua. Kau cover the last word untuk ETB ni, L4 ni. Aku boleh claim tapi kau kena teka apa yang tak akhir. Okay. Dan juga kita punya promo War Buffet comel, sangat nice. Team Rockets War Buffet tu lepak. Kalau tengok anime dia kan memang Team Rockets, JC and James dengan War Buffet selalu kan. Sangat cool. Dia pun DM Ayit. So ni promo dia. Partition dia aku tak balik. Dan kita ada macam biasa dia panggil apa ni, status marker, poison juga burn. Dan kita ada damage counter. Aku tak faham kenapa tak buat colour merah hitam. Sebab Team Rocket kan pelik colour lain. Dan kau ada attack of energy. Yang ni biasanya aku buang bagi orang. Dan juga sleeve dia. Sleeve dia berwarna. Sleeve sangat cool aku rasa. Selalunya sleeve dia tak buat bercolour, full colour artwork macam ni tu. Ni first time juga aku rasa dia buat macam ni. Taklah first time, macam jarang sekali lah. Selalunya macam monochrome, colour tak banyak. Ini sangat cool sebenarnya. Nice tu. Mewtwo memang sangat cool. Giovanni as a character sangat cool. So aku, sebab dia pun banyak collect Pokemon, collect lah, macam dia banyak Pokemon yang cool. Kalau kau tengok anime teman kau tak trading kat games kan, dia ada Giovanni macam Giovanni Giovanni Gyarados kan. Dia ada Gyarados lah. Dan juga dia ada ni Giovanni Nidoking. So dia sangat bukan Gyarados mesti sorry. So dia ada Nidoking yang macam dua Pokemon kegemaran aku. Dia patut buat Giovanni ada Dragapult kan, pergi ke Pokemon modern ke apa ke. Tak apa. Kita 9 pack tapi bilangan dia tak balance. So ada 4 kat sini, 5 kat sini. Kau nak bagi dia balance sebenarnya. Macam tak best lah tak balance kan. Sebab dia kena buat 3-3-3 kau nak balance kan. So kita boleh buat 3-3-3. Kita buat macam ni lah. 3 ni, 3 ni, 3 ni. Okay. Kau pilih tim korang, tim 1, tim 2 atau tim 3. Aku akan pilih tim 3 macam biasa. Sebab aku tim Giovanni Mewtwo. Dan macam aku cakap, aku pilihkan Nidoking. Tapi sebenarnya aku dah beli dah semua Nidoking tu. First pack, hopefully ada card menarik. Hopefully aku dapat pull yang menarik untuk content lah, untuk korang enjoy content. Kita teka rasa fire, first energy yang tak betul sangat aku teka. Kita Dolph, Cynthia Scarabite, nice. Ethan Quilava. Typhlosion pun patut dapat SRR. Aku rasa Typhlosion second gen Pokemon patut dapat SRR. Feraligatr,
apa lagi, Meganium dan juga Typhlosion. Diorang sangat cool sebenarnya. Aku tak faham kenapa diorang tak dapat cukup kasih sayang dalam TCG juga. Team Rockets Mark Arcanine, Team Rockets Giovanni. Oh yo, macam boss order juga. Dwebble. So kau boleh ada banyak item. Gorbis, Zamazenta dan juga Gorbis. First pack tak ada apa yang menarik. Kita pergi ke second pack. Hopefully ada something yang menarik. Second pack, okay, buka luar. Claim. Siapa yang main game boleh claim lah. Kita teka grass. Water lah. Okay, kita Small Leaf, Torchic, Team Rockets Meowth. Oh, cool gila je. Cool gila lah dia. Kita ada Mimistayu, kita ada Arven Toxcroll, Cynthias Spiritomb, Ethan Pinsir. Oh, Pinsir ni sangat cool. Ethan punya card semua dia sangat cool-cool aku rasa. Kita ada Crustle. Okay, ada Ethan Pichu comel dan juga Ethan Mechago. Dia punya Pokemon semua nampak macam bersedia untuk berlawan. Aku kat kelas kau tengok dulu. Kita ada pack ketiga, tim 1. Siapa tim 1 tadi? Adakah tim korang mengecewakan so far? Ke Fire. So, terbalik aku buka. Okay, ada Stevens Baltoy, Ethan's Sudowoodo, Arven's Covert. Team Rockets Nidoran. Ni diorang betina kan? Kan jantan kat atas kan? Ada Nidoqueen dalam ni. Aku duk tanya dia semalam buat video. Masa aku buat konten semalam. Kita ada Judge. Oh, Judge ni sama dengan Judge dulu ke? Kita ada Cynthias Gabite, River Solo. Oh, kita ada Illustration Rare. Kita pull Illustration Rare pertama kita. Kita ada Team Rockets Orbital. Sangat nice. Dan juga Zamazenta Holo Rare. Kita first hit kita Orbital. Cool. Tapi IR aku tak ada apa sangat. Aku tak ada kisah sangat sebab aku tak ada Pokemon yang aku perlukan pun. Aku lebih kepada nak tengok artwork cantik lah. Ini ok lah, not bad lah, sangat cool juga lah. So first team 1 berjaya pull 1 IR, sangat cool. Dan mungkin kalau ETB kan, mungkin itu saja hit kita. Sebab kalau main set biasanya kalau nak hit banyak, kau kena beli booster box. Booster box adalah jawapan dia. Kau kat bawah. Second team, kita pergi team kedua. Siapa team 2? Komen sikit. Okay, Water. Bila aku minta Fire, keluar Water, Fire. Low Leaf. Okay, Gabite, banyak tu Gabite yang keluar. Quilava lagi. Nidorina, betul lah, ni betina. So kalau jantan Nidorino. So Nidoqueen dia bukannya special illustration rare ataupun illusion rare. Dia hanyalah holo rare saja. Tilmas, Ogerpon, Team Rockets Giovanni, Team Rockets Zubat. Okay, kita ada Team Rockets Watchtower. Okay, dan juga Arven Squidden. Okay, so far tak ada yang betul-betul kau lagi. Pack ke-5 Team 2. Pack kedua untuk Team 2 sebenarnya. Nampak adik aku claim. Okay, kita ke Darkness. Masih lagi tak dapat melega dengan betul. Arven Toxcroll, ada Steven Skamori. Ada Steven dalam ni, aku lupa pula. Team Rockets Coughing, Team Rockets Muku. Tu adik aku kurang kenal sebab dia gabungkan watak lain sekali. Kalau nak buat Team Rockets, buat Team Rockets sahaja. Lagi best kalau dia buat macam tu sebenarnya. Team Rockets Watchtower, kita ada Manis Morpeko. Manis pun ada banyak puasan. Clample dan juga the Team Rockets Crobat EXNA pertama kita. Aku mungkin akan beli blister pack pula selepas ni sebab aku perlukan 3 pack untuk masuk collection. Soalan lah aku akan beli, cuma dapatkan blister pack lah. Pack terakhir untuk team 2. Dekat ETB pull rate dia memang tak konsisten, so berkemungkinan besar mungkin 2 ni je team, 2 tu je hit kita. Kita ke Lightning. Okay. Team Rockets Blipbug, comel lah logo dia sebab ada Pokeball belakang tu. Manis Purloin, Team Rockets Marip, Ethan Slugma, Hippodon, Tilmas Ogerpon, Team Rockets Giovanni. Macam banyak tu lah keluar dia ni. Hitrotom, Team Rockets Meowth, dan juga Cynthias Rosary. Dia ada illustration rare juga. So far satu saja hit, setiap team keluarkan satu hit saja. Adakah main hit akan keluar dalam
Team 3 bukan orang. Aku teka Psychic lah guys. Psychic. Kali ni aku teka Psychic. Still energy. The Team Rockets Ikens, Velo, Menki, Team Rockets Ratata, Shemin pada illustration tu Eton's Adventure. Eton's lah ini macam function kat aku tengok. Ramai orang jual kat kawasan. Alvins Massive apa nama dia? Squawkabilly. Dan Cynthia's Garchomp EX. Aku pull dia semalam. Kita pull dia lagi sekali. Surprisingly. So adakah ini sahaja hit kita? Berkemungkinan besar ini sahaja hit kita. So jangan terkejut guys. Okay, kita pergi ke Cynthia's Garchomp. Keluarlah dia beli illustration rare. Nak agak tengok kan special illustration rare Garchomp kan. Kau dah bagi aku keluarkan Garchomp ni, keluarkan illustration rare tu please. Special illustration rare Cynthia. Kita teka lightning. Betul. Okay, kalau aku teka betul ni power selalunya. Shumish. Kita ada Arven Top School. Aku team 3. Team 3 baru 1 hit. Mungkin akan ada 2-3. Tekuk macam mana? Coughing. Team Rockets Energy. Okay. Kena kat Pokemon Rocket saja. Porygon Z. Hondum dia cantik. IR dia. Ethan Sudowoodo. Come on. Aduh. Electabuzz. Dan juga Cynthia so sweet. The last pack. Adakah Giovanni dapat memberikan comeback kepada kita? Aku rasa kita kalah so far. Aku tak tahu dari segi harga macam mana, tapi dari segi rarity NA lagi low daripada IR lah for sure. Teka Darkness. Yelah sebab team Darkness kan, teka lah Darkness. Okay, kita ada Small Leaf, Torchic, Team Rockets Meowth, Misty Staryu, Energy Recycler, Medicham, cool, Team Rockets Watchtower, Hydra Pro, Reverse Holo, dan juga tak ada juga ada Skarmory dan juga Team Rockets Zapdos. Ni sangat cool sebenarnya. Terus aku ada promo dia yang kalau kau beli apa tak dapat promo dia stamp. Tak selaku lah, tapi nice. Daripada semua ni macam agak menggeramkan lah juga hit dia. So kalau ikut kemenangan, aku rasa tim yang menang tim 1 kot rarity, tapi harga mungkin dia lagi mahal, aku tak tahu. Tapi generally ini hit kita. Kita pull Team Rockets Corvette EX, Team Garchomp Cynthia's Garchomp EX dan juga Team Rockets Orbital. Dan macam aku cakap tadi, aku dah beli dah. Full art dia aku tak buka dalam parcel lagi. Tapi ini NA Nidoking yang aku perlukan untuk collection aku, Team Rockets Nidoking EX. Dan juga ini adalah illustration rare dia, special illustration rare dia, which is sangat cantik kan. Sangat nice lah, kalau kau tengok betul memang sangat nice lah. Kalau kau tanya, jangan tanya RM1, ini sangat nice lah, itu je lah aku cakap. Cool kan, cantik kan artwork dia kan. So aku balik kenapa tak ada Gyarados. Alang-alang keluarkanlah Gyarados special illustration rare. Dulu set awal-awal dulu pun tak keluarkan juga, which is sangat geram lah. Tapi yang 3 ni kau akan jual. Yang ni adalah collection aku lah. Sangat cool. So hopefully kau enjoy. Jangan lupa tekan butang subscribe guys. Like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan kalau minat nak beli, aku tahu nak beli. Aku nak jual juga yang accessories Lily ni tak jual lagi, dan juga satu promo Lily yang seal pun tak jual lagi. Yang tu pun boleh gojek aku, okey. Yang ni promo ni. Satu dah diorang beli, satu si Farid beli. Satu lagi tak diorang beli. Ni seal sekali dengan dia punya reverse holo trainer semualah. Okey. Jumpa lagi dalam video. Thank you guys. Assalamualaikum dan muat sikit. Weh, tak sedih lah ETB. Tapi aku dah, aku kata apa macam dia dah well expected lah. Bila kau beli ETB ni, kau memang beli for the box. Aku memang beli dia untuk box ni. Jadi aku tak expect much lah on the full rate dia sendiri. Tapi cantik lah. Aku rasa colour wise Team Rocket ni sangat cantik lah. Cuma sayang dia tak fokus ke semua Pokemon Team Rocket saja, atau macam dark Pokemon ke apa ke. Dia letak watak-watak lain. Macam bukanlah aku menghalang, bukan aku tak suka diorang, tapi kau dah buat Team Rocket, buatlah tim jahat saja kan. Dapat kan. Pun thank you guys. Hopefully kau enjoy video semalam dan kau tengok video esok sekali, ada One Piece lagi. So assalamualaikum dan